Kamu umat Nabi Muhammad, umat Rasulullah. Rugi sangat kalau tak tahu cerita ni. Cerita ni pula cerita yang sahih. Rugi sangat-sangat kalau tak tahu. Kenapa tu Ustaz? Saya umat Nabi Muhammad Ustaz. Okey, sebelum tu, umat Nabi Muhammad yang tengah tengok video ni sekarang, dia simpan video ni seorang-seorang, dia simpan hadis ni seorang-seorang, dia simpan cerita yang sahih ni seorang-seorang. Dia tak bagi tahu dekat orang lain. Dia syok seorang-seorang. Dia tak bagi umat Nabi Muhammad yang ada kat luar sana pun seronok juga. Jujur, dia ni manusia yang terpaling pentingkan diri sendiri. Wih, kenapa ni Ustaz? Apa yang cerita syok tu, cerita yang sahih tu Ustaz? Hadis ni daripada isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Kata Sayyidatina Aisyah, ketika aku melihat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang tenang, maksud kat sini tengah relax lah, tengah bersantai, tengah relax. Aku berkata, kata Sayyidatina Aisyah, wahai Rasulullah, doa kat aku, doa pada aku. Maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, dengar elok-elok, ya Allah, ampunilah Aisyah dosa-dosanya yang telah lalu maupun yang akan datang, yang tak nampak ataupun yang terang-terangan. Yang nampak lah. Maka apa jadi dekat Siti Aisyah? Siti Aisyah punya seronok, gelak-gelak sampai kepala dia jatuh dekat bau baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa tak seronok Nabi doa dekat dia? Mesti dah syok tidak? Dia gelak-gelak jatuh dekat bau baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, dengar elok-elok, apakah doaku tadi membuatkan kamu senang? Maksud kat sini, Aisyah, aku doa tadi kat kamu tu, kamu rasa seronok ke? Kamu happy ke? Kata Siti Aisyah, ya aku seronok, aku happy, Nabi doa kot. Sambungan hadis, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, demi Allah, itu adalah doaku untuk umatku setiap kali aku lepas sembahyang. Sayangnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dekat kita semua. Allahu akbar. Hari ni berapa kali dah kita selawat dekat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nabi setiap kali. Nabi, bayangkan Nabi, orang yang maksum, manusia yang maksum, orang pertama masuk dalam syurga nanti. Senang cakap, orang yang semayang tak tinggal, kekasih Allah. Setiap kali lepas semayang mendoakan dekat kita, ya Allah, ampunkanlah dosa umatku, yang sengaja ataupun yang tak sengaja, yang tak nampak ataupun yang terang-terangan tu. Dia Nabi Muhammad doa dekat kita. Jom sama-sama kita berselawat dekat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah sayangnya dekat Nabi kita. Komen dekat video ni, I love you Rasulullah. Apa syok? Syok kan jadi umat Nabi Muhammad. Nabi sayang dekat kita semua. Jangan lupa tahu, bagi kegembiraan ni dekat semua orang yang ada kat luar sana. Share video ni, repost video ni. Manalah kita tahu orang lain dekat luar sana dengar cerita ni, cerita pula cerita yang sahih, semua orang happy jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bertambah cinta orang dekat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rugi siapa yang tak share cerita ni. Tahniah, kita semua menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu